Saya rasa ini satu benda yang baru lah yang saya boleh belajar. Semalam kita dah start macam mana nak buat ayat marketing tu. So kita dah tahulah susunan daripada CEO TOA tu. Maksudnya susunan lah situasi, trust. Sekarang ni kita nak betul-betul target. Kalau macam sebelum ni kadang kita main tam je, asal siap je, asal post je, asal ada post. Sekarang ni kan kita dah dapat formula dia tu, so kita lebih senang lah uraikan. Mungkin waktu saya iklan tu saya tak belajar, jadi saya hanya sekadar bagi poster saja. Jadi sambutan tu macam tak banyak sangat lah. Jadi saya datang sini juga saya nampak juga, oh rupanya macam gini cara-cara dia, susunan ayat macam mana, ada bukit-bukit dia kata kan, cara ayat tulisan, cara susunan macam mana kita nak buat ayat untuk nak iklan. Saya nampak dari situ lah. Belajar marketing boleh datang belajar kat sini jugalah, sebab memang sangat-sangat membantu.